Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So dah lama juga aku tak buat video. So kali ni aku nak buat video pasal apa? Macam biasa lah, ride Vespa. Apa lagi, konten nak mancing pun dah lama aku tak mancing. Tengoklah akhir tahun ke kan. So kali ni kira ride Vespa aku pergi ke mana? Mana lagi kalau tak MBG Penang. Kali ni pergi agak tak banyak motornya, dalam 5 biji kot, 5 ke 6 biji macam tu kot, mungkin 5 biji. Lepas tu nanti sampai Penang, geng-geng Shah Alam sampai, itulah. So nanti sekejap lagi aku nak gerak Jumaajib. Cuaca pun macam nak hujan je ni. Tak tahulah, tengok macam mana ride kita orang nanti. Hujan ke tak hujan ke kan, tak adab je kan. Yang penting baju hujan kena bawa, yalah. So sekejap lagi korang tengok je lah, layan je lah video aku ni kan. Aku pun buat je korang nak tengok Alhamdulillah. Okay, so jom kita gerak. Ora-ora. Alright guys, ya. Sekejap lagi aku dah nak bergerak pergi rumah Ajib dulu. Lepas tu kumpul kat sana, aku bergerak. Ni pun cuaca hujan ni, tak tahu ni gerak buat apa. Okay, let's go. Hai. Okay. Hidup pula. Minyak tutup, memang tak hidup. Mak, buka minyak baru hidup. Yeah boy. Masa untuk bergerak.
mesti perlu Masuk rehat dulu, mandi, lepas tu tengok apa pula program lepas ni. Ni ruangan, ini bilik satu lagi. Mantap. Apa? Mesti ni 2 tingkat. Memang sesuai kalau bawa dalam kereta orang. Ni ruangan dapur. Ni orang lelaki yang ke dapur. Nampak? Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap sekali. No. Ni bilik di bawah. Ni ruang tamu. Nampak dah, relax aja. Nampak. Relax aja korang. Kawasan luar. Mantap mesti ni best. Okay. Dia corner lot. Kawasan parking luas. Lepas tu yang bestnya, depan ni masjid. Depan ni masjid. Ni masjid. Rumah ni corner lot. So korang nak datang sini, ini homestay yang sangat okey untuk keluarga. So depan ni kita orang punya program. Katanya ada pusing-pusing apa, bandar. Kira naik motor orang ramai. So tak tahu ni pukul apa, tunggu seorang lagi siap. Lepas tu kita bergerak. Okay. Ya, kita orang nak pergi sampai KL. KL baru sampai guys. Tengoklah ni tempat ke tidak. Kita orang nak sekali pusing. Okay, let's go. Suasana macam orang tadi. Tadi tak ramai orang, sekarang dah ramai orang. Ni bengkel apa pun tak tahu ni, mana mari. Sini ada baju. Sana bang. Malaysia. Inilah raya Vespa. Steve. Wah, buat teman pergi betul mana? Mantap. Kita pergi ke tempat event waktu malam. Renyah-renyah. Hujan ke tak hujan?
Okay. Banyaknya motor. Garang-garang muka. Bawa Vespa muka garang-garang. Kalau pergi MBD tak tengok ini baju memang tak sah bro. Scooter culture. Di Parang dulu. Suasana bus skuter. Alhamdulillah guys, akhirnya sampai juga aku ke rumah. Home sweet home. Begitulah tiap-tiap tahun aku punya trip ride Vespa. Oh letih. Hari ni kereta banyak. So trip MBG kali ni aku simpulkan cuma ialah band Type X tak ada. Tapi nasib baik ada band Skudak-Skudip kan, dia boleh bawa lagu Type X. Memang best lah. Crowd pun okey semua. Baju pun ni, baju aku pakai ngam cun. So lepas ni akan datang tahun depan, tak tahu lah. Dia katanya tahun ni last dia buat dekat tapak pesta tu. So tak tahulah tahun depan kat mana pula. Okey, aku pun dah penat. So jangan lupa tekan butang like and subscribe. Akan datang tak tahu pula ke mana dan video apa nak buat. Lasah je lah. Aku ni pun buat video ni pun ikut suka aku. Okay, bye bye. See you next video. Bye bye. Alright.